Kau tengok apa yang aku jumpa. Motor daripada Yadia yang boleh jalan sendiri. Dia boleh pusing kiri kanan, dia boleh reverse, dia boleh stop tanpa tongkat kat sini. Kau tengok ni. It's a EV bike yang memang boleh berjalan dengan sendiri. Kau nampak ni? Ini jalan ni, meter ni hidup ni. 2 kilometer. Dia jalan nanti. Kau tengok, dia boleh stop dengan tanpa perlu tongkat. Tongkat tu tak turun ni. Oh, syat lah. Itulah kata kan, don't underestimate brand-brand daripada China ni kan. Teknologi yang diorang cuba bawa kan memang canggih lagi. Kau tengok, dia boleh reverse bhai. Dia boleh reverse yang aku tak boleh tahan ni. Yang aku tak boleh belah. Dia boleh stop. Aku sengaja kat sini, aku tengok. Aku rasa memang dia ada sensor lah. Gila lah. Ini brand jadi awet. Ini brand memang dah ada dekat Malaysia dah. Tapi yang ini kalau masuk kan tu yang like autonomous, jalan sendiri. Gila lah. Gila lah. Gila lah, lu memang power. Nampak tu, dia boleh put reverse yang aku tak boleh belah tu. Dia setakat boleh depan belakang okey lagi. Tapi dia boleh kiri kanan. Nampak? What is that, man? What is that, man? Gila lah. Kau stop jap, stop. Kau stop. Aku nak berdiri kejap. Stop. Nampak? Dia boleh berhenti. Berhenti tu dia boleh macam tu je. Berhenti jap. Tengok. Oh man.